Alhamdulillah, TMJ kongsi kabar baik selepas bertemu Presiden FIFA. Menerusi satu hantaran di laman Instagram TMJ memuat naik dua keping foto bersama Gianni Infantino dengan sehelai jersey khas beserta nama TMJ dan nombor 84. TMJ mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk mencari penyelesaian berkaitan isu 7 pemain warisan Harimau Malaya serta membina asas hukum bola sepak negara. Kami di sini bukan untuk mencari salah sesiapa, kami di sini untuk mencari penyelesaian serta membina asas hukum bola sepak negara, ujar Tunku Ismail. Diketahui Gianni Infantino tiba di Malaysia pada awal pagi Sabtu untuk menghadiri upacara perasmian gelanggang FIFA Arin pada sebelah tengah hari selain sempat bersemuka dengan Perdana Menteri. Manakala baginda telah menghadiri sesi sidang media khas bagi menjelaskan hala tuju bola sepak selain menjawab isu-isu semasa membabitkan 7 pemain warisan Malaysia.